swag, bitch. Okay. Hello guys, hari ni malam ni kita nak buat challenge mukbang bersama Lehinzi dan Daniel. Kita nak buat challenge ramen makan pedas, tapi si Daniel dia makan tom yum, lagi tom yum. So Tom yum pedas. Dia tak tahan, tak apa, kita dua je buat challenge pedas. Kita tengok siapa boleh tahan pedas tanpa minum air tanpa minum air. Dia buat Milo panas. Milo panas Itu tak dikira. Itu persediaan. Betul. Are you ready? Ready? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lepas bismillah. Okay, ready. Bismillah. Fima za'na wa kina azana. Amin. Okay, sit. Jemput. Okay, mana. Dah. Dah. Hanya satu suapan je dah melelehkan air mata. Oh, dah seberapa? Pedas. Aku baru satu suapan ni. Challenge perlu diteruskan. Cila boleh teruskan. Sudah okey. Kena habiskan semua. Suapan kedua, terasa bahangnya. Ada aircon dah padahal. Aircon masih sejuk. Itu punya berpeluh ya. Kau tahu bukan tom yum biasa. Tom yum kau banyak. Kau? Pedas. Ha. Oh. Syok. Chili paste dia lain macam. Warna hitam ni apa? Wasabi Tak. Di Korea punya tu. Bukan. Seaweed. Apa yang mana hitam tu? Ni. Seaweed. Ha. Kalau sos dia letak paprika. Tu pedas. 1 juta. Ui. Betul sumpah. Sebab sos-sos macam ni yang korang-korang Woi. Serius ah. Beringas. sebab aku punya kilang aku tahu lah. Sebab dia ada 4 juta, 1 juta. Pinang kamu buat ni Sos. Oh, sos. Tempat sos. Tapi syarikat Mami. Mami pun ada buat ni Maggi Cup. Ada? Yang tadi aku tunjuk kat kau. Woi, perut aku dah berbunyi. Ni kalau sejuk tak sedap. Tapi kalau panas pedas pula. Banyak lagi ni. Bina ambil portion banyak sikit. Dia mesti ada department seasoning. Kalau setiap ni department seasoning, ataupun kalau dia beli 100 sachet mesti ada harga dia. Macam ni mungkin syarikat lain buat sachet, yang lain Mi dia punya company. Tengok ah. Cik Mami ni untuk presale kan? Ni pun dia buat. Ni 7-Eleven buat untuk Mami buat untuk 7-Eleven, Family Mart, KFC. dah.
Weh, bahang weh, bahang. Oh, Okay, makan lah. Apa habis? Rezeki yang dia tengok. rezeki weh, tengok. Makan. Ya. Tak nak kena habiskan. Pedas ni weh. Ambil banyak sikit. Muka aku tu merah. Aku tak payah makan duk. Muka aku terus kebal pun. Muka aku terus kebal ni. Lidah aku tak boleh makan dah. Ui, kebal lah. Serius kebal. Ya. Pakai lipstick ke? Oh, Boleh jadi. weh, ada yang membuang malam ni. Jangan sekali membuat. Jangan semua tak boleh nanti. Weh, biji air dah satu je. Wah. Weh, aku dah tak boleh makan duk. Weh. Lagi. Ui, kempas tak? Paksa minum air kan? Sorry. Aku masih berjalan dah. Aku menggunakan teknik pernafasan Kimi no Jutsu. Sorry lah. Pedas gila. Aku masih bertahan. Ada okey ada. Okey je. Tapi pedas panas. Yang ni kau punya, pedih. Tak boleh bernafas pakai hidung ah. Wih. Uh. Bodoh. Ya, dia cuba lah. Kalau korang tak Jangan try ni dekat rumah. Tolong jangan try ni kat rumah. Bau umur. Jangan try. Wih, gila. YouTube yang pro je. Yang pro pun dah cundang. Sorry. Ini terlalu advance untuk orang. Budak-budak bau umur. Buat umur jangan try. Ini untuk profesional saja. Ui, kebal weh lidah weh. Tak boleh makan dah. Banyak lagi. Wih, aku jarang ke tahan pedas. Wih, tak boleh dia. Kena tahan juga. Demi penonton semua. Dia sanggup bertahan. Tak dah. Senno Sasageo. Kau dah habis ke macam ni? Dah. Wih. Habis. Habis kan? Ada lagi. Tapi aku tak minum air lagi ya. Aku jenis tak tahan benda duk. Tapi ni terpaksa tahan. Challenge. Rasa perut aku malam ni panas. Rasa tak boleh tidur. Ui. Dia nak datang kan? Ya. Weh, lidah aku kebal tak rasa lah.
Aku pun. Nak rasa tak sebenarnya? Ha? Nak rasa tak? Kau punya. Kan. Dia kuat lah. Duduk. Nak rasa. Rasa? Nak rasa. Sikit. Rasa dia. Kau pula. Kan? Tom Yum ni lagi kau daripada Tom Yum Kelantan. Thailand. Oi, aku punya benda kau buat. Weh, sedih jatuh. Aku punya garpu Jepun. Sebab aku tahu kenapa dia tukar kayu. Sebab dia tak nak jimat. Kalau dia bagi sudut plastik, modal besar sikit. Macam ada ekor lagi. Dia kan berpeluh. Berpeluh siapa pun. Pedas. Okay, lagi sikit Lagi sikit ya bro. Abel. Okay, 3 Aras. 4 Aras. Itu pedasan. Dah berapa dia? Abel. Aku tak makan sup dia boleh tak? Oh ya. Sedap kan? Aku bukan lidah je kepas. Muka aku pun kepas. Sampai tangan-tangan saja kepas ya. Ya. Oi, bibir merah. Macam pakai lipstick tak? Dah boleh. Okey, habis guys. Okey, Dah boleh. Walaupun sup ada. Nangis sup. Okey. Kau punya. Kau tak makan dibak punya. Debak. Ni je nama. Newspaper tu Itu gila. Campur dengan pakoi. Pakoi chip. Itu janganlah. Aku rasa sampai ke bawah saya. Merah. Merah kan? Bila? Bibir dia merah. Cuba pakai plastik. Makan lipstick. Ni pun pedas sikit. Makan lipstick Sorry Kita makan lipstick kan. Makan 3 kali pedam Maggi aku boleh lagi tahan makan. Kita makan lipstick kan. Sabian ni dah sorry. Apa? Aku belum tahu lagi Debak. Debak dia jual lagi. Ada? Dia jual lagi. Kau nak free? Nanti bagi alamat kau punya college. Aku punya free punya. Kau punya Tidak dok, dia bukan makeup dok, tidak. Ini betul-betul merah. Kalau boleh lihat. macam K-pop. Cep.
So, Gila, gigil lah kan. Gigil lah kan kita. Ui, bapak. okay. Baru. Ya. Dia pedas gila siap. Dia bagi rating berapa? Pedas. Aku bagi 9 lah. 9 lah. 9 lah. Aku rasa 9 enggak lah, 9. 9. Dia sampai 10. Untuk Ya. ini, Tok Menyam, Ni memang kau kau yang tak makan pedas. tak makan pedas. Kalau tak boleh makan pedas, ni paling tidak 10 lah. 10 eh? 10. Sebab aku tak pernah makan pedas. Tak makan pedas. Sebab ni kau gila. Dia punya pedas tu terasa lah. Dia punya tom yum terasa lah. kau punya Merah. ya. Ui, gila merah muka. Gila siap. Minum air siap. Minum air. Dia bayar je. Oh dulu. Tak payah. Biar. Kat. Tak jalan dah. Ui, pening. Air. Minum lah, minum. Minum air. Dia sebenarnya minum susu baru hilang pedas. Dia tak boleh lah. Ya, sus. Sebab minum air siap. Kau tak minum kan? Sekejap ambil cawan lagi. Ui. Pening kau. Ui, rasa macam aku pusing satu kali tu. Aku sesuatu kali. Lompat bintang. Untuk lupakan kesalahan tu. Ni tambah cheese. Ni tak boleh tambah cheese. Tambah telur boleh. Telur, baru tak rasa pedas. Bila telur kuning dengan cheese dia cair, dia adalah rasa creamy dia dengan tak rasa pedas sikit kan. Kalau tambah cheese, tambah dia punya tambahan sausage ke ataupun Betul? Nampak sosial lah. Tapi dia boleh hilangkan lah. Boleh take time makan susu. tambah umami juga kan. Ha? Umami taste. Rasa lagi sedap lah. Apa? Rasa lagi tambah sedap. Tambah menyelerakan lah. Memang pedas-pedas, tapi menyelerakan sikit lah. Tu lah geng. Okay. Apa? Sabar lagi. Tak hilang lagi, tunggu hilang pedas. Okay. Kalau tahu kan ramen yang paket lah, Ha? yang budak tu. Kalau aku buat tu, mula-mula aku letak susu. Kalau kan tu apa Ikan bonara. pakai ramen warna pink, aku tahu kan. Apa dah? Carbonara tu? Aku pasal dulu aku masak, aku letak susu dulu, bagi susu mengegak. Lepas tu letak ramen, letak cheese. Sur apa? Letak cheese, letak serbuk dia. Ke tak letak serbuk dia? Aku letak. Sebab kau cakap Dia- susu dengan tu je. Susu. Ya, aku lupa. Dia Dia sebenarnya sedap bila kita Sedap masak atas dapur. boleh letak susu. Atau boleh Dia tambah lembab-lembab barang sikit. lain. Macam telur. Tengok lah pada contoh carbonara sesuai letak sosis ataupun ayam. Baru sesuai. Ni cadangan lah. Kalau rajin tambah sosis ada kat rumah. Ataupun nak tambah ingredient lain, boleh letak apa seaweed. Bagi kalau macam kaitan pedas-pedas ni, tambahlah seaweed lebih. Kalau kat rumah ada seaweed, bagi dia boleh hilang rasa juga boleh. Gila. Kalau rupanya macam ni kalau aku makan pedas. Dia pening aku rasa. So macam, uish. Sebab tu aku suruh ambil 2 air. Satu tengok. Seorang yang habiskan. Ui, gila lah. Okay. Kau minum dulu, dapat minum. Tahan dulu sampai habis. Ada wee. Ada wee.
Tapi boleh lagi. Challenge bisa berjaya menyelesaikan challenge ramen tanpa minum air. Walaupun Last kali baru boleh minum air. Itu baru. ni dah kan lalu. Tapi boleh, kau tak minum air tapi Tak. itu lah. Pedas gila siap. Dia pedas juga. Tom yum kau tau. Dia ada paket tak? Ke tak ada? Ada? Dia Okay. ni. Ada punya. Ataupun dia buat version cup saja. Tak. Korang boleh beli banyak jenama lah. Yang boleh beli jenama bulldog. Dia dah Bulldog macam ni. macam ni. Dia ada jenis Sambian. paket, jenis cup. Lepas Beli tu, link kat bawah. Link kat bawah. Serius lah dia kata TikTok shop. lepas tu selain jenama ni, debak yang terbaru. Rasa lah memang dia punya pedas tu pedas Korea betul. Cincang. Oh, tu dia cakap dia. Ataupun mami boleh beli, ataupun Maggi. Cincang. Pedas gila kan. Pedas gila, ada banyak version yang korang boleh beli kat pasaran sekarang. Sana. International punya. Tiga kali eh. Aduh. Okay. Sampai. So, sampai berjumpa lagi di episod akan datang bersama kami. Ya. Bye. Bye.